Saya Mak Radi daripada Pantai Sepat. Kalau ada lah apa ni produk macam tu, saya akan belilah sebab memandangkan produk ini sangat bagus untuk mengawasi anak-anak kita, ambil duduk jauh ke kita, duduk tempat awal. Saya rasa masih belilah. Terima kasih. Saya Siti Fatimah, ibu kepada 4 orang anak. Jika produk ini dipasarkan, saya pasti ramai ibu bapa berminat kerana ia memberi amaran awal sebelum anak terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rashikin, ibu kepada 2 orang anak yang bersekolah rendah. Saya rasa Smart Body Shield ini sangat bermanfaat kerana ia dapat membantu ibu bapa untuk mengawal pergerakan anak-anak mereka dengan lebih selamat. Stay close, stay safe. Bagi saya, ibu yang mempunyai 4 orang anak, saya rasa produk ini adalah sangat praktikal dan sangat sesuai bagi ibu-ibu dan bapa yang suka membawa anak. Sekarang ini satu trend membawa anak keluar, contoh pergi ke shopping komplek, taman permainan, taman rekreasi. Jadi produk ini boleh membantu untuk memantau anak mereka dan melindungi anak mereka daripada orang-orang yang tidak dikenali. Dengar ada ciptaan baru ya. Nampak macam kalau ditengok ke gaya tu, pada gayanya ciptaan tu memang memberikan orang kata impak yang bagus atau kesan yang bagus kat ibu bapa yang ada anak kecil. Apa nama? InsyaAllah kalau dikomersialkan mungkin boleh membantu ibu bapa lebih yakin untuk bawa anak keluar beli belah atau ke tempat awam. Jadi kita tak kesanam kepada pendapat cikgu, produk kami itu boleh dipasarkan tak? Pada pendapat cikgu lah kan, produk awak ni amat sesuai dipasarkan kerana dia akan memberi kemudahan kepada pengguna, terutamanya kami lah macam cikgu ni, golongan ibu bapa dan juga tak semestinya cikgu lah ya, kepada guru tadika ke, sebab daripada saya tengok produk awak ni amat sesuai untuk mengesan anak walaupun jauh 1 meter ya. Okay, jadi tahniahlah cikgu ucapkan awak dah mula berfikir untuk mereka cipta untuk memudahkan kami ibu bapa dan juga guru tadika, juga kepada komuniti setempat lah untuk menjaga keselamatan, memandangkan sekarang ni musim keculikan anak-anak berlaku. Itu saja. Terima kasih. Cikgu, macam mana video demo yang kita orang cikgu tengok tadi? Pasal inovasi tu ke? Oh, memang bagus sangat kalau kita komersialkan. Sebab kalau parent boleh pastikan anak-anak tu tak pergi jauh, memang sangat bagus. Ataupun pengesanan awal boleh dibuat sebelum anak-anak hilang. Kita tahulah kan, tempat-tempat yang sibuk, kadang-kadang mak ni tak sempat nak jaga anak. Jadi dengan adanya inovasi awak buat tu, sangat bagus untuk pengesan awal daripada kehilangan anak-anak di tempat yang sibuk.